Kalau aku mati esok, ada tak anak yang di dalam rumahku ini boleh mendoakan kepadaku setelah aku mati? Dia bila kita pergi kubur bapa kita, ayah kita, kita dah Assalamualaikum, maka dia dengar dan dia tahu anaknya menziarahinya. Orang yang di alam barzah, dia tahu amalan tu siapa yang hantar. Jadi kita ni tahu mak ayah dah meninggal, aku kena jadi baik ni sebab aku mungkin tak sempat buat baik pada mak ayah masa kat dunia. Aku mungkin tak boleh bagi duit yang banyak kat mak ayah dulu, tak boleh belikan apa yang dia nak, tapi ini masanya untuk aku nak buat baik. Sebab alam barzah, doktor, kita akan duduk lagi lama kat alam barzah berbanding kat dunia. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka hidup 60 tahun, 70 tahun dekat dunia. Tapi para sahabat dan Nabi telah hidup di alam barzah sehingga ketika ini berapa lama? Dah 1400 tahun dah. So alam barzah adalah alam yang seterusnya. Dia macam ada kehidupan. Dia tonton jangan ingat alam barzah ni duduk kat kubur termenung ngangai. Ada satu kehidupan. Bukan, dia adalah satu kehidupan yang lain di alam barzah. Yang lagi lama. Yang lagi lama daripada dekat dunia, yang di alam itu tiada lagi ibadah yang boleh dilakukan. Tak ada semayang lagi. Tak ada bacaan Quran lagi waktu tu. Yang ada apa? Yang ada adalah amalan-amalan yang diterima oleh orang yang masih hidup. Maknanya mak ayah ni dia boleh brag tau. Dekat alam barzah dia akan boleh brag macam orang yang di alam barzah, dia tahu amalan tu siapa yang hantar. Contoh kan, anak mak tu ada 5 orang anak. Dulu dia sayang kat anak sulung ni sebab anak sulung ni bagi duit banyak. Dia memang benci anak yang bongsu ni sebab anak bongsu ni jenis belajar tak pandai kan, duit tak banyak kan. Jadi dekat alam barzah dia boleh saksikan siapakah anak dia yang baik. Rupanya yang tak suka tu itulah yang hari-hari hantar yasin kat mak ayah. Hari-hari hantar sedekah, pahala bagi makan anak yatim orang miskin. Waktu itulah, kalaupun kita tak sempat jadi anak soleh-solehah di dunia, sempat lagi untuk kita jadi anak soleh-solehah ketika ibu berada di alam barzah. Bagi ahli keluarga kita yang sudah pun mati, bagi mereka yang duduk di alam barzah pada hari ini, mereka ini yang berada di alam barzah pada hari ini, mereka yang duduk di alam kubur pada hari ini, seumpama seorang manusia yang sedang lemas di lautan, hanya menunggu pelampung mana yang datang, pelampung itulah dia akan pegang. Hanya menunggu siapa yang datang nak tolong dia, ketika itu dia akan bersyukur. Dia tak boleh nak buat apa-apa dah bila lemas di lautan. Begitulah mereka yang duduk di alam barzah pada hari ini. Mereka hanya mengharapkan satu doa daripada orang yang masih lagi hidup. Mereka yang mengharapkan satu ibadah, satu doa, satu peringatan daripada orang yang masih lagi hidup. Seandainya orang yang masih lagi hidup mendoakan kepada mereka yang sudah pun mati, ketika itu jugalah kubur mereka yang sudah pun mati akan bercahaya. Ketika mana kita mensedekahkan Al-Fatihah kepada datuk kita, ketika itu kubur datuk kita akan bercahaya. Dan pada momen itu datuk kita akan tahu, doa ini datang daripada cucuku, doa ini datang daripada anakku, doa ini datang daripada suamiku, doa ini datang daripada isteriku.